Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ahad saya ucapkan kepada semua para ibu ayah, tuan-puan yang hadir pada kelas kita pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Adil, Maha mengetahui dah segala yang ada di langit, di bumi, bahkan di kedalaman laut yang takkan pernah terjangkau lah oleh mata kita sebagai manusia. Jadi kita ulang-ulang kalimah ini dengan penuh berkat, dengan kalimah Alhamdulillah, kalimah La ilaha illallah, dengan memperakui bahawa Allah itulah Tuhan yang tidak akan boleh disembah yang lain selain daripadanya. Dan seterusnya untuk kita mengucapkan salawat dan salam kepada manusia terbaik Nabi Muhammad SAW, insan yang kita akan bicarakan kehidupan baginda di dalam perbahasan kita, di dalam lecture kita pada hari ini. Dengan sama-samalah kita untuk saling menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, baik. Jadi pada hari ini Ibu Ayah kita akan pergi kepada beberapa perbincangan yang kita akan sambung, yang mana kita akan lihat peringkat dakwah Rasulullah SAW ini di Mekah, yang mana beberapa perkara yang kita akan bicarakan adalah kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW ini dakwah baginda, bagaimana situasi keadaan yang ada di Mekah sebelum Islam datang ke sana, dan kemudian dakwah ini juga setelah baginda diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir kepada kita semua, umat Islam di seluruh dunia. Maka kita akan lihat peringkat dakwah baginda yang terawal itu datang melalui beberapa peringkat. Pertama sekali adalah dakwah secara rahsia, bagaimana prosesnya, bagaimana kaedahnya yang baginda lakukan. Kemudian yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Apa yang baginda buat, apa yang baginda hadapi bersama dengan Bani Quraisy dan juga kaum musyrikin yang ada di Mekah pada waktu itu. Dan kemudian kita akan lihat sedikit juga hijrah sahabat-sahabat baginda ke Habsyah. Okey, jadi satu persatu kita akan telusuri dan kita akan lihat juga objektif pembelajaran pada hari ini mudah-mudahannya. Okey, kita harapkan agar para pendengar kita pada hari ini, tuan-tuan, ibu ayah semua, kita akan dapat mencapailah beberapa objektif pembelajaran kita yang di akhir ini, iaitu pertama adalah untuk mudah-mudahannya dapat kita semua memperjelaskan peringkat dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kedua, kita dapat mengenal pasti cabaran dan tantangan Quraisy terhadap Islam. Ketiga, bagaimana untuk menguraikan faktor-faktor dan kepentingan hijrah ke Habsyah dan bagaimana ibrah daripada perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Okay, jadi kat sini kita dapat lihatlah ada beberapa lah kepentingan pada topik yang kita nak bincang pada hari ini. Meskipun saya yakin ibu ayah, tuan-puan semua pastilah dah sentiasa mendengarlah kisah tentang bagaimana Rasulullah menerima wahyu, kemudian bagaimana kisah baginda berada di Gua Hira, kemudian bagaimana akhirnya baginda berdakwah secara sembunyi-sembunyi dahulu pada peringkat awalnya, kemudian setelahnya baginda berhijrah ke Habsyah. Meskipun kisahnya tu kita akan lihat satu persatu. Jadi mungkin pada hari ini kita akan lebih dapat lagi memperjelaskan lagi kefahaman kita lah bagaimana peristiwa dan proses ini berlaku dalam hidup Rasulullah SAW. Okey, jadi jom kita lihat bagi perkara yang pertama. Pertama sekali sebelum kita nak bincang bagaimana Rasulullah ini mula untuk menerima proses untuk menerima wahyu yang pertama, saya ingin ceritakan kepada ibu ayah, kita nak berkisahkan dulu bagaimana sebenarnya latar belakang masyarakat yang ada di Mekah pada waktu sebelum mereka menerima agama Islam. Okey. Doktor, Assalamualaikum Doktor. Boleh letak dalam slide mode tak apa ni slide tu? Yang ini ya, yang ini. Boleh tekan slide mode tak? Okey, boleh saya cuba yang kali ini mohon maaf juga tuan, kadang tu teknologi tak berapa nak bijak mana. Jadinya kadang-kadang tu duk cari-cari juga kat mana, sebab kami di USIM selalu pakai Zoom. Jadi bila di dalam kelas ini nak pakai Google Meet ni, sebentar saya cari tuan ya. Yang kat bawah tu, yang kat bawah saya tu. ni enter full screen ini. Okey. Dah yang kat bawah tu ada slide mode kan? Slide mode. Okey, baik. Okey, sebentar. Okey, di bawah slide ini untuk kita punya slide show. Okey, baik. Okey, sebentar. Okey. Okey, dah jadi ke tuan?
Tak nampak di sini. Belum lagi. Saya punya laptop ni dia. Teruslah, boleh teruslah dah. Okey. Okey, sekarang dah boleh ya Tuan ya? Ya, boleh ya. Okey, baik. Sebab kalau dah macam ni, kiranya kalau sebesar macam ni, saya sendiri pun tak dapat tengok muka saya. Okey. Belakang masyarakat yang ada di Mekah ya. Yang ini perkara pertama yang saya ingin sampaikan. Kalau ibu ayah lihat berkenaan tentang yang ini gambarannya yang ada di di cadangan visual ya, pasal Arab Jahiliyah yang ada dalam Mekah. Yang ini adalah cadangannya, bukannya sebagaimana yang exactly ya. Sebagaimana kita minta pihak imaging yang AI tools yang ada sekarang cuba menggambarkan dengan data-data yang kita berikan. Jadi mereka menggambarkan beginilah sedikit, bukanlah exactly bagaimana sebenar asalnya. Jadi bukanlah picture yang kita dapat secara reality, tetapi secara gambaran kasar daripada apa yang dipersembahkan data-datanya para para sejarawan, para ulama yang hidup pada zaman itu, mereka menggambarkan beginilah sedikit bayangannya. Okey, jadi ibu ayah boleh lihatlah gambarannya tu mungkin seperti itulah. Okey, jadi saya ceritakan sedikit bahawa latar belakang masyarakat di Mekah iaitu keadaan masyarakat Arab Jahiliyah pada sebelum datangnya agama Islam. Memang mereka ini berada dalam keadaan yang disebut sebagai jahiliyah itu kerana mereka pada ketika itu kehidupan mereka, kalaupun asalnya sebenarnya Kaabah ini telah pun dibina pada zaman Nabi Ibrahim AS lagi bersama dengan anaknya iaitu Nabi Ismail. Tapi setelah tempoh fasa yang terlalu panjang di antara Nabi Ibrahim, Nabi Isa ni tadi sampailah nak pergi kepada Nabi Muhammad, fasanya panjang pergi kepada Nabi-Nabi yang lain sehinggalah akhirnya fasa yang berada dalam tempoh yang jauh ini telah menyebabkan berlakunya proses, kita katakan sebagai proses kesesatan dalam kalangan masyarakat Arab pada waktu itulah. Jadi sehinggakan sebelum Islam datang yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu, masyarakat Arab yang hidup di Mekah pada ketika itu memang berada dalam keadaan mereka ini menyembah berhala. Dan mereka ini juga dalam keadaan hidupnya tu memang tidak ada menyembah berhala tu, sehingga kan di Kaabah pada waktu itu diriwayatkan lebih daripada 360 buah berhala yang digantungkan di sekeliling Kaabah. Yang mana tempat yang kita datang buat ibadah sekarang ni, alhamdulillah tidak ada langsung dah unsur-unsur syirik dan juga unsur-unsur berhala yang kita dapat lihat langsung. Tapi untuk makluman ibu dan ayah semua, pada waktu dahulu sebelum datangnya Islam, waktu ketika zaman Nabi Muhammad, berhala memang digantung sepenuh-penuhnya lah, malah syair-syair berkenaan tentang pemujaan terhadap berhala-berhala juga digantung sepenuhnya di sekitar Kaabah. So pada waktu ini berlaku juga bila mereka berada dalam kabilah, hidup dalam kabilah yang ramai, maka berlakulah penindasan juga terhadap golongan yang lemah. Jadi mereka berada di strata atas sebagai pemerintah yang besar, yang memiliki kuasa takbir yang berat, yang besar, maka mereka akan juga ada kasta-kasta terhadap mereka-mereka yang berada di bawahnya, sehingga pada ketika itu golongan hamba itu kalau manusia itu dijual dalam proses penghambaan, kita sebut sebagai penghambaan. Jadi maknanya masyarakat Arab pada waktu ini mereka ada sistem perhambaan. Mereka juga tidak meletakkan wanita berada di dalam strata sosial yang baik, sehingga akhirnya zina dan juga maksiat berleluasa pada zaman ini. Jadi kalau disebut tentang perzinaan, perjudian dan arak, itu adalah perkara biasa dalam kehidupan mereka lah. Dan disebabkan masyarakat Arab ini pada waktu itu mereka ni hidup dalam keadaan kabilah yang berbagai, maka peperangan di antara mereka juga sering berlaku. Jadi contoh, kalau satu kabilah A ini bergaduh dengan kabilah yang kedua, kabilah B, maka seorang yang meninggal daripada kalangannya memang akan dibalas dendam oleh kabilah B ini, dan peperangan itu saling berlaku antara satu sama lain dan tidak putus. Jadi menyebabkan keadaan di sekitar Kaabah ataupun sekitar Mekah pada waktu itu, mereka hidup dalam keadaan yang dikawal selia oleh kabilah yang lebih kuat daripada satu sama lain. Okey, dan pada waktu itu juga Kaabah yang kita lihat ini dia dijadikan juga sebagai
pusat ibadah dan juga perdagangan dalam masa yang sama. Ibadah yang didatangkan dalam unsur kesyirikan. Malah disebut oleh Ibn Syab dan juga kitab riwayat Dr. Ramadan Al-Buti bahawa mereka kedua-duanya memberitahu ataupun memaklumkan dalam kajian mereka bahawa masyarakat Arab pada waktu ini bukanlah mereka ini tidak mempunyai kepercayaan bahawa Allah itu Tuhan yang agung. Mereka percaya kerana agama Samawi ini telah pun ada dah sebelum daripada zaman Nabi Muhammad lagi. Daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Ismail sampai kepada zaman Nabi Isa, aturan yang berlaku itu telah pun ada, menunjukkan pada zaman itu telah pun ada agama Samawi. Tetapi bila kebanyakan daripada mereka telah mencampur adukkan ibadah mereka dengan kepercayaan syirik tadi, maka menyebabkan mereka percaya ada sesuatu yang boleh menjadi kita kata sebagai perantara antara mereka dengan Allah, iaitu berhala ni tadilah. Okey. Dan fakta penting kat sini yang boleh kita sharekan ialah bahawa Amr bin Luhai inilah orang yang membawa penyembahan berhala ke Mekah. Dan Amr bin Luhai ini adalah terkenal daripada kalangan mereka, golongan elit yang ada di Mekah dan mempunyai pengaruh yang besarlah yang berada di Mekah pada waktu ini. Dan bagaimana asalnya beliau ini pergi mendapat, maknanya bagaimana caranya dia mula membawa pengaruh penyembahan berhala ke Mekah apabila pada satu ketika beliau bersama pada rombongannya pernah pergi ke Syam, iaitu ke Syria yang ada sekarang. Beliau lihat di sana ada banyak penyembahan berhala berlaku. So dia kata, kenapa? Apa yang awak buat ni? Dia kata, inilah dia Tuhan kami, tempat yang kami mohon pertolongan, yang mana kalau dengan adanya berhala ni banyaklah bantu memudahkan urusan diri kami. So daripada situlah kepercayaan khurafat ini mula satu persatu dibawa, dan orangnya yang membawa adalah Amr bin Luhai ni lah. Okey, jadi di sinilah kita dapat lihat bahawa kerosakan akidah itulah kalau kita lihat daripada sudut Ibrahim, bila kita lihat daripada sudut kerosakan akidah yang berlaku dalam hidup mereka pada waktu itulah sebenarnya yang membawa banyak kepada proses keruntuhan akhlak masyarakat. Dan Islam yang datang akhirnya membawa kepada pembaharuan dan keadilan. Okey, baik, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, sebelum penerimaan wahyu, bagaimana kehidupan Rasulullah pula? Okey, Rasulullah SAW ini merupakan salah satu individu lah yang paling agung lah yang kita kenal dalam hidup kita, yang mana saya fikir dalam kelas kita sebelum ini telah saya terangkan sedikit lah mengenai susu galur kehidupan baginda kan. Susu galur keturunan baginda itu datangnya daripada mana. Jadi kehidupan Rasulullah ini setelah beliau membesar dan juga dalam proses beliau sebelum mengenal dan diberikan wahyu oleh Allah pada umur berusia baginda umur 40 tahun. Pada waktu asalnya baginda ini membesar sampai umur 40 tahun sebelum baginda diberikan wahyu ini sendiri pun, baginda ini terkenal dan digelar Al-Amin kerana kejujuran baginda. Jadi baginda ini memang orangnya orang yang Allah dah kategorikan sebagai ismah. Ismah ini bermaksud manusia yang Allah lindungi daripada keburukan sifat dan peribadi. Jadi Al-Amin itu jugalah menjadi salah satu daripada kebaikan akhlak baginda. Sehingga baginda ni jujurnya baginda, amanahnya baginda dalam kehidupan baginda, sebelum baginda diiktiraf sebagai Nabi dan Rasul, masyarakat dan penduduk yang ada di Mekah memang dah iktiraf dah. Baginda ni memang seorang hamba Allah ataupun individu yang memang betul-betul boleh dipercayai. Dan baginda ini seumur hidup baginda, sehinggalah baginda diberikan wahyu menjadi Nabi ni, baginda sendiri tak pernah menyembah berhala, dan baginda sendiri memang menjauhi budaya jahiliah yang disebutkan oleh saya pada slide yang pertama tadi, yang mana maknanya daripada suci daripada apa jua perbuatan penzinaan, maksiat dan juga penyembahan berhala, kekacauan yang berlaku dekat Mekah, peperangan yang berlaku antara kabilah dan kabilah, semuanya baginda tak terlibat. Dan kerana itu, bila beliau melihat perkara yang memang banyak benda yang tak kena lah yang berada dan berlaku di Mekah ini, menyebabkan baginda asalnya sendiri pun memang suka bersindiran dan bertafakur. Dan kerana itulah dalam fasa inilah Rasulullah sering naik ke Gua Hira. Sering beribadah di Gua Hira dan melakukan tahannus. Tahannus ni namanya ibadah
kehidupan. Maka sebagaimana pada nabi-nabi yang terdahulu bila sebelum mana Allah berikan kepada baginda-baginda sebelum ini wahyu kan, sebagaimana Nabi Ibrahim sering merenung kepada langit, sebagaimana Nabi Yusuf sebelum Allah jadikan beliau sebagai seorang nabi. Allah letakkan beliau untuk berada di dalam penjara dan tempoh yang lama sehingga penjara itu menjadi proses yang panjang untuk beliau merenung mengenai kehidupan yang berlaku. Jadi keadaan ini waktu ketika baginda sentiasa bertahan dengan melakukan ibadah dan zulungan dekat Gua Hira inilah menjadi satu persediaan rohani sebelum kerasulan Rasulullah. Jadi untuk dari sini kita fahamlah dan kita maklum bahawa untuk satu perkara Rasulullah ini rupanya Allah berpanggil baginda untuk sentiasa bertahan untuk Gua Hira ini sebelum daripada baginda menjadi nabi lagi. Sebelum baginda diutus menjadi nabi dan rasul lagi. Masya-Allah. Jadi Allah panggil baginda dengan sendiri dia rasa keinginan untuk sentiasa berada di Gua Hira inilah. Jadi again, Gua Hira ini yang saya tunjukkan ini adalah sekadar ilustrasi, tetapi sebesarnya kalau ibu ayah insya-Allah saya yakin ramai yang dah sampai dah ke Mekah dan dah pergi melawat Gua Hira, seakan-akan inilah walaupun bukan exactly. Okay. Dan waktu wahyu pertama turun ke baginda pada baginda adalah waktu ketika baginda berada pada umur 40 tahun. Dan di sinilah Allah mengiktiraflah Rasulullah bahawa ketika mana baginda diutus menjadi rasul ini terpilihnya baginda kerana sebagaimana Allah sebut wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Okey, di dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Okey, baik, seterusnya kita pergi pada slide. Okey, turunnya wahyu pertama. Bagaimana turunnya wahyu pertama ini berlaku? Okey, peristiwa wahyu. Waktu ketika mana Rasulullah ini dah selalu datang bertahanus tadi, bertambah di Gua Hira, maka datanglah peristiwa wahyu ini kali pertama di mana Allah mengutuskan malaikat Jibril untuk datang ke Gua Hira, yang mana pada peristiwa itu muncullah malaikat Jibril ini di hadapan baginda. Dan pada ketika itulah Rasulullah SAW dipeluk dan diperintah membaca surah Al-Alaq dengan bacaan ayat yang pertama, bacalah wahai Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Rasulullah ni pada kali pertama tu memang dengan keadaan Rasulullah ini ummi ini Rasulullah ini tidak pandai membaca dan menulis. Masya-Allah. Jadi kita rasa bahawa dari satu sudut tu bahawa macam mana Allah nak lantik seorang manusia jadi dijadikan sebagai Nabi dan Rasul tapi tak pandai membaca dan menulis. Dan inilah salah satu daripada perkara yang memang Allah utus. Dan berlaku peristiwa ini kepada masyarakat Arab Jahiliyah yang mana saya tak terlupa untuk sebutkan tadi bahawa selain daripada mereka ini melakukan perkara-perbuatan maksiat, mereka menyembah berhala, mereka melakukan perkara-perkara khurafat, mereka juga melakukan proses penghambaan dalam strata sosial mereka, tetapi dalam kalangan masyarakat mereka juga terdiri pada kalangan orang yang buta huruf. Mereka tak pandai membaca dan menulis. Jadi Rasulullah pun termasuklah daripada kalangan orangnya, yang mana itu juga menjadi satu mukjizat yang kemudian akhirnya menunjukkan nyata bahawa wahyu yang Allah berikan kepada baginda daripada Al-Quran yang Allah turun kepada baginda ini bukanlah yang dibuat-buat. Macam mana orang yang pandai membaca, tak pandai membaca, tak pandai menulis, tiba-tiba boleh menyampaikan wahyu dengan menyampaikan Al-Qurannya. Jadi di situ Allah berikan itu sebagai satu mukjizat lah kepada Nabi Muhammad. Okey, jadi macam mana reaksi Rasulullah pada waktu itu? Okey, baginda pada waktu ketika menerima wahyu yang pertama inilah, baginda berasalah nak takut dan menggigil. Ialah siapa-siapa pula kan, kalau kita ni manusia biasa nak jumpa dengan malaikat, rasanya mungkin jarang-jarang sekali lah seumur hidup kita. Mungkin orang-orang tertentu yang sebagai berkenal waliullah itu, kalau kita pastilah bukan pakat para Nabi dan Rasul kan. Tetapi Nabi dan Rasul ini mereka juga manusia biasa seperti kita. Jadi pastilah bertemu dengan malaikat itu, pastilah kita merasa akan datang rasa takut dan juga keadaan menggigil itu. Dan Rasulullah balik dalam keadaan ketakutan dan menggigil.
balik bertemu dengan isterinya Khadijah radhiyallahu an, Rasulullah pun memohon pada Khadijah, tolong selimutkan aku Khadijah. Selimutkanlah aku Khadijah. Jadi Khadijah bertanya kepada baginda, kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Muhammad? Kenapa suami Rasulullah bercerita bahawa telah aku bertemu dengan malaikat Jibril dan telah beliau memaklumkan kepadaku tentang halnya begini dan begini. Dan Masya Allah, Khadijah ini seorang isteri yang benar-benar sangat setia dan benar-benar mempercayai Rasulullah dengan amin baginda yang kita sebutkan sikap baginda itu tadi bahawa baginda takkan menipu. Jadi Khadijah pun memang 100% percaya ya Rasulullah. Dia kata, ya Muhammad, aku percaya dengan apa pun yang kau ceritakan kepadaku dan aku meyakini bahawa inilah sebenarnya wahyu-wahyu yang sebenarnya Allah berikan kepada engkau. Jadi Khadijah lah yang menjadi penenang, yang menyokong baginda di saat baginda berada dalam keadaan ketakutan, fikir keliru, betul ke apa yang jadi ni, betul ke? Pastilah kan sebagai manusia biasa, kalau kita sendiri pun, kita ni mungkin kita kalau biasa diganggu tu, mungkin diganggu oleh jin-jin kan misalnya, yang datang mengganggu. Bila jin ni, kalau orang yang dah biasa diganggu, mereka sendiri akan menceritakan pengalaman bahawa kalau dia datang dengan aura yang negatifnya tu sendiri pun memang akan kita rasa. Perasaannya tu datang merumah, perasaan datang rasa tak best, dan bila dia datang makin dekat, kita rasa satu aura yang berbeza dengan kita. Itu kalau jin. Tetapi kalau malaikat, Masya Allah, dengan auranya yang Masya Allah sangat positif, sangat sempurna dengan segala ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan melalui Allah kepada mereka, pastilah keadaan itu juga lebih memberikan perasaan yang kita kata semua perasaan adalah kan. Okay, jadi di saat inilah disebutkan bahawa kepentingan wahyu inilah bermulanya proses kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dengan ayat inilah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, inilah ayat Al-Quran mula ditulis. Jadi ayat Al-Quran yang pertama yang turun kepada kita di muka bumi ini adalah ayat ini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiruhu. Okay? Alright, so di sinilah juga kita dapat lihat bahawa kepentingan pada wahyu ini memberikan kepada kita bahawa ilmu menjadi asas kepada pembinaan umat Islam. Bukannya kekuatan, bukannya kelebihan, bukannya kepada kekayaan. Tetapi yang menjadikan seseorang itu berada di tahap yang tertinggi pada sisi Allah adalah apabila kita mempunyai ilmu. Kerana ilmu itulah yang menjadi asas kepada pembinaan umat Islam dan juga manusia secara keseluruhannya. Dan Al-Quran inilah yang diiktiraf oleh Allah untuk menjadi sebagai petunjuk kepada kita manusia. Okay, kemudian di sinilah apabila Rasulullah bermula dilantik, bermulanya proses beliau ataupun baginda ini dilantik menjadi Nabi SAW buat kita semua seluruh umat Islam di dunia ini, maka bermulalah fasa dakwah secara rahsia pada baginda dan juga para sahabat pada waktu itu. Jadi dakwah secara rahsia ini yang disebut sebagai sirriyah ini bermula secara rahsia selama hampir lebih kurang 3 tahun. Dan waktu ketika ini tokoh awal yang memeluk agama Islam adalah 4 orang ini yang bersama-sama dengan baginda. Pertama sekali isteri baginda sendiri, Sayyidina Khadijah radhiyallahu an. Yang kedua adalah sahabat baik baginda iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudiannya Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian sepupu baginda. Kemudian Zaid bin Harisah radhiyallahu an. Jadinya mereka inilah orang yang terawal, tokoh-tokoh yang antara yang terawal ya. Jadi pada ketika ini Rasulullah SAW menyampaikan Islam kepada keluarga dan juga sahabat terdekat baginda. Dan pada mereka inilah yang masuk yang terawal inilah yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Okey, dan pada waktu ini untuk makluman ibu ayah semua, dakwah dijalankan secara berhati-hati bagi mengelakkan ancaman Quraisy. Jadi mereka sangat berhati-hati dengan melakukan proses dakwah ini, hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan lagi. Tapi sehingga ketika manalah waktu Islam mula berkembang, sudah mula ada sejumlah masyarakat Mekah pada waktu telah mula memeluk agama Islam dengan dakwah secara rahsia yang dilakukan pada waktu itu, maka dakwah secara terang-terangan dilakukan. Tapi pada waktu ini, sebelum pergi pada dakwah secara terang-terangan,
Rasulullah akhirnya bila dah sampai satu masa sudah ada sejumlah masyarakat Islam yang memeluk agama Islam pada waktu itu, maka baginda berfikir perlu kita ambil satu tempat, kita gunakan satu tempat sebagai pusat tarbiyah awal Islam. Tidak boleh lagi dijadikan sebagai tempat di rumahnya, kerana proses berada tarbiyah yang awal tadi secara sembunyi-sembunyi itu hanya di kalangan sahabat terdekat dan juga ahli keluarga. Jadi bila mana sahabat itu, para sahabat berada dalam keadaan jumlahnya dah makin bertambah, maka Rasulullah memikirkan bahawa perlu adanya satu lokasi untuk baginda sampaikan tarbiyah awal Islam pada waktu itu. Dan antara rumah yang terpilih adalah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey, kita selalu dengar kan Al-Arqam ini, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini, kadang-kadang mungkin timbul pada kita kan, kenapa Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang dipilih? Kenapa rumah beliau? Kenapa tidak rumah Abi Talib kan? Kenapa tidak di rumah Zaid bin Harithah? Kenapa tidak di rumah Ali bin Abi Talib misalnya? Kenapa tidak masuk di kalangan golongan terdekat? Tiba-tiba datang nama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okay. Mungkin persoalan itu timbul dalam fikiran kita kan? Jadi untuk makluman ibu ayah semua, tuan-puan semua, bahawa Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini adalah merupakan salah seorang juga golongan elit, golongan elit yang ada di Mekah, yang terdiri daripada suku kaum, tak ingat saya exactly, tapi dia bukan daripada Bani Quraisy, tapi dia juga daripada golongan suku kaum elit yang ada di Mekah. Dan pada waktu itu Al-Arqam ini, beliau ini memeluk agama Islam bersama dengan Nabi Muhammad, mempercayai dan memperakui Nabi Muhammad sebagai Nabi ini pada usia yang awal, pada umur 17 tahun, 18 tahun begitu. Jadi beliau ni daripada golongan orang muda yang kalau daripada kalangan penduduk kafir musyrikin pada waktu itu, mereka rasa satu perkara macam tak logik, orang yang benar-benar kuat menentang Nabi Muhammad ini daripada penduduk ataupun daripada Bani Kabilah yang juga kuat menentang Nabi Muhammad ini. Jadi dalam ramai-ramai orang, rumah yang tidak paling tak logik lah rumah ni, ataupun orang ni macam tak logik dia tiba-tiba kumpulan dia ni yang paling kuat menentang Nabi Muhammad, tapi rumah dia yang dipilih. Jadi kerana faktor inilah menyebabkan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam terpilih. Ini faktor yang pertama. Kerana beliau terdiri daripada golongan kaum elit yang ingin bersekongkol lah untuk menyerang Nabi Muhammad, untuk tak suka Nabi Muhammad. So orang yang paling tak suka tu, jadi kita rasa tak logik lah, kalau tak suka takkanlah nak bersama dengan Rasulullah kan. Tapi rupa-rupanya salah seorang daripada mereka ini, iaitu Al-Arqam inilah yang mengisytiharkan dirinya di hadapan Rasulullah, memeluk agama Islam. Dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini rumahnya, yang menariknya rumahnya juga terletak berhampiran Bukit Safa. Bukit Safa dan Marwah tu, Safa Marwah yang kita buat umrah tu kan ada yang kita berlari Safa Marwah daripada yang Bukit Safa itu, yang sekarang dah pun dijadikan salah satu bahagian daripada kompleks yang ada dalam bahagian ruangan ibadah kita dekat Mekah tu kan. Itulah rumahnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan terletak berhampiran Bukit Safa ini, dia agak terlindung. Bila dia agak terlindung daripada kedudukan penduduk Kaabah, penduduk Mekah yang pada waktu itu berada landai sikit, bawah sikit. Jadi orang tak expect rumah tu menjadi rumah yang dijadikan sebagai pusat tarbiyah awal Islam. Dan di sinilah Rasulullah memperoleh keselamatan dalam tempoh beberapa lama, sehingga Rasulullah dapat mendidik para sahabat secara langsung dan menjadi pusat penyusunan kekuatan umat Islam yang terawal. Okey, dan di sinilah di rumah Al-Arqam inilah generasi awal Islam dibina dengan ilmu, iman dan istiqamah, sehingga lahirlah masyarakat yang mengubah sejarah dunia. Kuatnya pegangan mereka, akidah yang Rasulullah berjaya bina kepada mereka, sehingga mereka dalam kumpulan yang kecil ini tadi mampu berasa bahawa tidak akan ada suatu apapun kekuatan lain yang boleh menggoyahkan mereka selain daripada Allah. Sedangkan mereka sangat kecil, mereka bukannya datang dengan bersenjata, mereka bukanlah datang daripada golongan yang memang kaya raya, yang mana kebanyakan daripada mereka, meskipun yang memeluk agama Islam tadi pada waktu ini ada dah daripada kalangan mereka yang golongan elit, tetapi kebanyakan mereka juga datang daripada golongan hamba. Kenapa mereka nak bebas dengan masuk Islam, itulah membebaskan mereka daripada perhambaan. Okey, jadi inilah sebabnya.
Inilah sebabnya kenapa akhirnya rumah Al-Arqam diambillah, digunakan oleh Rasulullah sebagai markas tarbiyah. Okey, kemudian sampailah kepada beberapa fasa setelah 3 tahun lebih dakwah tadi dijalankan secara sembunyi-sembunyi, dan kemudiannya Rasulullah pergi kepada fasa seterusnya menggunakan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam kerana setelah ramai mula-mula agama Islam, maka akhirnya Allah telah berikan ayat Al-Quran ini dan sampaikan ayat Al-Quran ini dengan ayat surah Asy-Syu'ara 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum-kaum yang terdekat. Maka di sini jugalah Allah telah pun menyeru kepada Nabi Muhammad, boleh dah Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bolehlah engkau mulakan perintah secara terbuka. Maka Rasulullah telah menerima perintah ini, menerima seruan ini, dan pada waktu inilah Rasulullah menyeru kaum Quraisy semua bakal berkumpul dekat Bukit Safa, dekat tempat yang baginda gunakan rumah Al-Arqam di Bani Al-Arqam ini. Jadi waktu inilah Rasulullah panggil kepada semua mereka masyarakat Quraisy yang boleh berkumpul lah pada waktu itu, kaum Quraisy yang ada pada waktu itu. Jadi Rasulullah katalah dengan ayat yang pertama, Rasulullah kata, wahai kaum Quraisy, wahai semua para sahabat-sahabatku yang para ahli Mekah yang semua aku sayangi. Aku ingin tanyalah kepada kalian semua. Rasulullah test dulu. Aku ingin tanya pada kalian semua. Sekiranya lah aku bagi tahu pada kalian semua bahawa sekarang ini ada musuh yang ada di belakang Bukit Safa ini yang akan menyerang kita. Adakah kalian semua akan percayakan aku? Katanya Rasulullah begitu. Hanya test sahaja ayat nak tahu apa respon diorang kalau Rasulullah kata begitu. Dan majoriti pada mereka, kami akan percayakan engkau Muhammad kerana engkau ni orangnya Al-Amin. Kau takkan pernah tipu kami. Setara tu mereka boleh percaya Nabi Muhammad. Hatta Nabi Muhammad hanya sekadar berbicara untuk test lah. Kita kata test ayat lah, tengok kalau saya cakap macam ni agaknya mereka percaya tak? Sampai ke setara itulah mereka responkan kepada Nabi Muhammad. Jadi mulai daripada saat itulah Nabi Muhammad, kalau begitu, kalau kamu semua percayakan aku, maka aku ingin sampaikan kepada kamu semua satu kebenaran yang nyata bahawa sebenarnya agama aku adalah Nabi-Mu, Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah kepada kamu semua. Maka hendaklah kamu semua mempercayaiku dan juga hendaklah kamu semua mengucapkan ucapan la ilaha illallah, tinggalkan segala perkara jahiliah yang kamu semua ada, dan mulai hari ini jomlah bersama-sama denganku menjadi orang yang Muslim. Lepas pada dengar ayat tu, teruslah tak jadi. Kau ni Muhammad, kau penipu. Terus daripada tadi percaya Nabi Muhammad sejak daripada zaman kecilnya. Nabi Muhammad, Muhammad kau bawa perkara apa kepada kami ni? Engkau ni macam mana ni Muhammad? Kau sebenarnya penipu, kau sebenarnya penjahat, kau sebenarnya nak rosakkan kehidupan kami. Jadi mereka pun mula mencela Nabi Muhammad, dan antara orang yang paling betul-betul kita kata memberikan tentangan yang paling hebat pada waktu itu adalah Abu Lahab sendiri, iaitu salah seorang daripada bapa saudara Nabi Muhammad lah. Dan di sinilah penentangan Quraisy semakin kuat, sebab mereka tahu dah bahawa Nabi Muhammad ni dia dah tak berdiam diri lagi dah, dia nak buat dah dia punya dakwah dia bukan lagi secara sunyi-sunyi, tapi dia dah buat dah lagi dakwah dia tu secara terang-terangan. Jadi kami kena buat sesuatu. Sebab apa mereka takut? Mereka takut Nabi Muhammad akan kontrol Kaabah. Mereka takut dengan Nabi Muhammad kontrol Kaabah dan juga pemerintahan di sekitar Kaabah di Mekah pada waktu itu, maka perdagangan mereka akan terjejas. Dan salah satu daripada perdagangan mereka yang kuat dan ekonomi mereka yang kuat pada waktu itu adalah penjualan berhala. Mereka juga takut ekonomi mereka yang penuh dengan riba, yang penuh dengan tipu daya, tipu helah. Dan mereka takut dengan hal-hal perhambaan yang mereka lalui dan mereka lakukan. Dan mereka gembira keadaan itu akan diubah. Jadi sistem sosial yang mereka dah bina dah berabad-abad lamanya, pastilah mereka tak suka ada orang baru masuk dan nak tiba-tiba mengiktiraf diri dia sebagai seorang Nabi dan Rasul, tiba-tiba nak ubah banyak sistem yang mereka dah buat dalam kehidupan mereka lah. Jadi mereka tak nak benda ni terjadi, dan kerana itulah mereka pun juga menjadikan dia sebagai faktor kuat untuk mereka tentang Nabi Muhammad secara besar-besaran. Okey. Jadi di sinilah salah satu daripada fakta yang seterusnya kenapa perintah dakwah dilakukan secara terbuka, dan fasa inilah menyebabkan penentangan Quraisy secara besar-besaran dilakukan, sehinggalah fasa setelah tu memang
kita lihat pasarnya memang sangat-sangat dahsyat lah. Mereka buat bukan tentang dengan hanya melakukan celaan, hinaan, tapi mereka juga melakukan penyiasaan fizikal. Mereka seksa sahabat-sahabat Nabi Muhammad, antaranya yang kita biasa dengar, yang kita biasa dengar Bilal bin Rabah, itu yang biasanya, yang sentiasa, dan kemudiannya antara mereka yang lain, sahabat-sahabat yang lain juga yang meninggal dunia, sehingga kan mereka seksa letak dengan batu yang besar di atas badan, kemudian disiksa di bawah panas matahari yang terik, dipukul lagi dan diminta, dipaksa kembali balik kepada agama asal engkau. Sebut kembali kepada kita punya berhala kita, Al-Lata wal-Uzza. Sebut kepada semua yang kita percaya sebelum ini. Jadi para sahabat tetap kekal dengan apa yang mereka percayai, yang mereka yakini, dengan akidah yang Rasulullah sampaikan, iaitu dengan menyebut kataan Ahad sehinggalah akhir hayat mereka. Okay, ini adalah antara penyiasaan fizikal lah. Daripada sudut tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi pula berlaku apabila mereka juga sekat ekonomi kepada masyarakat yang mereka tahu telah pun menganut agama Islam. Dia tak bagi beli makanan, mereka tak bagi beli makanan. Mereka juga kalau di kalangan mereka ini melakukan perdagangan, mereka pulaukan dengan tidak membeli barang dagangan mereka. Mereka juga tidak, bila tak beli makanan macam mana lah, apalah kan, tak beli, nak jual beli pun mereka tak bagi. Orang yang kita kata penduduk yang besar yang belum memeluk agama Islam. Yang memeluk agama Islam hanya sikit saja. Jadi bila mereka tahu, yang ni orang Islam ni, jangan jual barang kepada mereka. Jadi tak ada makanan, susah untuk nak dapatkan keadaan keselamatan pada diri mereka. Daripada sudut ekonomi, jualan pun tak laku, bila nak berjual beli pun tak ada orang layan, dan mereka juga jalankan pemboikotan sosial. Tapi daripada tu, mereka buat juga fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. So Rasulullah juga diejek dan dituduh penyair serta ahli sihir. Penyair itu kenapa? Mereka mengatakan bahawa ya Muhammad, kau bawa semua ayat Al-Quran ni bukan ayat Al-Quran ni, kau buat syair kau sendiri ni. Kau ni menipu ni, kau mereka-reka ayat Al-Quran tu. Jadi kerana itulah salah satu pada ayat Al-Quran itu telah pun mencela mereka semua. Jika sekiranya engkau memang benar-benar merasa engkau hebat, keluarkanlah ataupun binakanlah satu perenggan ayat yang sama menyerupai seperti mana ayat Al-Quran ini. Dan kat sini dah jelas Rasulullah juga ditunjukkan oleh Allah, kalau benar Rasulullah seorang penyair yang hebat, seorang yang pandai menulis Al-Quran, pastilah Rasulullah itu pandai menulis dan membaca. Tapi Allah takdirkan Nabi Muhammad itu hadir di kalangan kita dengan keadaan tidak pandai dan membaca kerana ini. Kerana Allah nak berikan Nabi Muhammad kita itu Al-Quran yang memang betul-betul terbukti datang daripada Allah, bukan datang daripada rekaan baginda sendiri. Okay? Dan itulah inspirasi yang kita ambil lah daripada sini, bahawa sesungguhnya setiap Nabi dan Rasul itu pastilah ditentang oleh kaumnya, dan begitu jugalah ujian bagi Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Okey. Seterusnya, apa jadi kepada penyiasaan para sahabat? Tadi saya dah ceritakan sedikit ya, bahawa Bilal bin Rabah ini antara yang diseksa di padang pasir. Keluarga Yasir akhirnya menjadi syuhada yang pertama Islam. Dan hamba dan golongan lemah lah yang menerima tekanan paling berat, sebab mereka ni tak ada dalam strata sosial masyarakat Arab, kerana mereka berada di strata hamba yang paling bawah sekali. Bukan daripada kalangan orang yang bebas, jadi mereka adalah golongan hamba yang sepertinya tidak ada nilai. Dan mereka dijual beli, mereka dijual beli di pasar-pasar. Orang dulu kalau kita tengok cerita Piramli, yang mana cerita Piramli pernah menceritakan bahawa kalau marah-marah nanti kena jual kan. Saya pernahlah melaluilah saat kecil-kecil itu, sempatlah tengok cerita Piramli tu kan. Jadinya dijual dekat pasar-pasar. Jadi sebenarnya itulah gambaran kepada apa yang berlaku di masyarakat Arab di kalangan yang lama dah, zaman-zaman dahulu lagi. Hatta kalau kita pergi kepada zaman Nabi Yusuf sendiri waktu ketika dibuang oleh abangnya di dalam telaga yang dalam dan gelap, mereka diambil Nabi Yusuf, kemudian diselamatkan oleh golongan pedagang, dan mereka bila sampai ke satu tempat yang dituju, mereka jual Nabi Yusuf di sana. Di situlah, itulah yang dinamakan sebagai konteks jual beli. Maksudnya ketika dahulu orang, kalau mereka ni dilihat sepertinya tidak ada yang menjaga ataupun berada dalam golongan yang lemah, bukan berada dalam strata sosial yang duduk dalam kabilah yang tersendiri, mereka dianggap sebagai golongan hamba yang layak dijual beli.
Jadi bila berubah ini antaranya, Sumayyah radhiyallahu an juga antaranya, dan juga keluarga Yasir antaranya ya. Dan mereka inilah yang diseksa sebab dah tahu dah tak ada orang, walaupun Nabi Muhammad ada yang membela pada waktu itu, tetapi kerana mereka rasa bahawa ini adalah milik aku. Bilal adalah milikku sebelum ini. Kat mana-mana pun dia milikku. Jadi mereka tarik, mereka berani untuk menganiaya Bilal, Sumayyah dan keluarga Yasir. Jadi sabarnya para sahabat ini sehingga akhirnya dengan syahadah yang mereka berikan, yang mereka sebutkan di hadapan Rasulullah dan iktikad akidah yang mereka pegang itulah, maka akhirnya mereka syahid dalam keadaan mereka diredai oleh Allah. Okay? So di sini kita dapat lihatlah ibrah dan pengajarannya bahawa akidah pada mereka, pada kita umat Islam lebih berharga daripada nyawa. Dan keimanan sejati ini lahir melalui ujian, malah kesabaran pada sahabat inilah menjadi contoh sepanjang zaman. Okey, sehingga kita pergi pada fasa seterusnya. Dah terlalu ramai sangat dah tadi para sahabat tadi yang disiksa tadi kan, maka sampai satu tahap itu Rasulullah rasa tak sampai hati nak tengok kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya diseksa oleh mereka, dihina, dipulau, diboikot, berada dalam keadaan lapar, pada keadaan ekonomi yang tidak menentu. Maka akhirnya sampai satu masa Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, aku arahkan anda semua, kamu semua berhijrahlah. Sebahagian daripada sahabat, tidak semua ya, sebagai para sahabat berhijrahlah ke Habsyah, carilah perlindungan daripada rajanya, yang mana Habsyah ini kalau sekarang negaranya adalah negara Ethiopia. Jadi pada waktu itu Raja Najasyi ini, Rasulullah kata, Rasulullah tahu bahawa Allah berikan ilham kepada baginda bahawa Raja Najasyi ini terkenal sebagai seorang pemerintah yang adil. Jadi Raja Najasyi ini seperti mana, dia bukan nama raja tau, tapi dia seperti Raja Kisra yang ada di Parsi, raja yang ada di Rom yang disebut sebagai Kaisar tu kan. Jadi mereka ini namanya tu yang disebut sebagai Raja Najasyi ini melambangkan dia punya labeling lah kepada kekuatan mereka pada waktu itu. Jadi Raja Najasyi yang ada di Habsyah pada waktu itu dikenali pada masyarakat sekitar ataupun negara sekitar pada waktu itu, dan Allah berikan ilham pada Nabi Muhammad bahawa raja dekat negara ini adalah seorang pemerintah yang adil. Jadi Rasulullah mengarahkan kepada sebahagian para sahabat berhijrah ke Habsyah. Jadi jelas kita kat sini, saya ingin jelaskan kepada ibu ayah semua di sini bahawa pada waktu fasa penghijrahan hijrah ke Habsyah ini, Rasulullah tak join sekali ke Habsyah. Rasulullah stay di Madinah, di Mekah. Kerana Rasulullah bersama dengan sahabat yang lain untuk mempertahankan dan juga teruskan dakwah tadi. Tetapi Rasulullah tak sampai hati tengok sebahagian daripada para sahabat yang ramai sangat lagi kan diseksa dan diteruskan lagi penghinaan pada mereka. Jadi Rasulullah kata pergilah, berhijrahlah, pergi untuk menyelamatkan akidah. Kamu anda semua pergilah, carilah orang yang dikenali sebagai Raja Najasyi. Jadi hijrah pertama ini berlaku pada tahun ke-5 kerasulan baginda. Maknanya 5 tahun. Ada umur baginda 45 tahun. Pada waktu itu 5 tahun dahlah penyelesaian ini berlaku. Dan pada para sahabat, pada baginda dan para sahabat, maka baginda mengarahkan pada waktu ini yang berlaku hijrahnya ke Habsyah ini tak ramai. Sekitar seramai 11 orang lelaki dan 4 orang wanita berhijrah. Okey, dan ini disebut oleh Allah lah bahawa dalam surah Al-Baqarah bahawa sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat daripada Allah sendiri. Okey, sebenarnya hijrah itu sebenarnya kalau dalam konteks kita sebut dalam erti kata sosiologi kan, hijrah itu sebenarnya satu peristiwa yang Allah berikan kepada seseorang. Bila mana hijrah itu Allah janjikan akan berlaku perkara yang lebih baik dalam hidupnya. Jadi kalau kita sebut tentang hijrah ni sebenarnya satu perkara yang baiklah sebenarnya kalau berlaku dalam perkara dalam hidup kita. Ada perkara yang tidak menyeronokkan, tidak seronok berada di satu-satu tempat kerja misalnya. Kita berasa tekanan, kita berada di satu tempat lokasi yang kita rasa memang tak selamat. Berada dalam situasi contohnya perkahwinan atau kehidupan keluarga yang tak selamat. Berhijrahlah, kerana hijrah itulah sebenarnya Allah janji dalam satu ayat Quran yang saya tak ingat dah ayat dia. Tapi Allah janji bahawa siapa yang berhijrah maka aku akan janjikan hijrah tu akan jadi lebih baik daripada apa yang dia ada. Jadi itulah dia punya ibrah dia lah untuk kita lah yang hidup zaman sekarang ni lah. Okay, alright, kemudian sampailah para sahabat ini kepada Raja Najasyi. Jadi sempat sampailah.
sempat sampai dalam keadaan. Kenapa saya kata sempat sampai? Kerana apabila Rasulullah mengarahkan para sahabat ni untuk pergi bertemu dengan Raja Najasyi, puak Quraisy ni dah tahu juga dalam masa yang sama. Oh, ada grup yang Rasulullah hantar suruh pergi ke Habsyah ni. Tak boleh jadi ni. Jadi para Quraisy ini, ada wakil-wakil elit Quraisy ni, dia hantar wakil untuk pergi ke Raja Najasyi, jumpa juga, minta untuk bawa balik mereka yang nak berpindah, nak pergi hijrah ke Utopia ni tadi. Sampai ke setara tu, tekanan tu, nak kata torture, mental torture tu sampai setara tu. Kita dah nak keluar daripada tempat tu kan, tetapi nak keluar, nak hijrah ni pun nak cari keamanan, orang yang datang ni nak buru kita lagi. Sampai satu tahap pergi mereka ni hantar wakil pihak Quraisy ini, penduduk pemuka-pemuka Quraisy ini hantar wakil untuk datang berjumpa dengan Raja Najasyi. Minta bawa balik ini semua orang Mekah kami ni semua budak-budak kami ni, orang-orang hamba kami ni, kami minta pulang balik dekat kami. Tapi Masya Allah pada waktu itu apabila mereka ni semua, para sahabat Nabi ni sempat dan dapat berjumpa dengan Raja Najasyi, Ja'far bin Abi Talib inilah yang menjadi jurucakap kepada umat Islam yang lain. Maka Masya Allah apabila Ja'far telah membacakan ayat daripada surah Maryam di hadapan Raja Najasyi tersentuh dengan ajaran Islam dan Raja Najasyi ini pula akhirnya memeluk agama Islam. Masya Allah. Dan sesungguhnya di sinilah, daripada sinilah Raja Najasyi kata, kamu yang Quraisy ni tadi baliklah. Kamu tak akan dapat apa-apa daripada aku, akan pertahankan mereka dan mereka semua yang datang ini akan selamat berada di negaraku. Jadi Alhamdulillah Allah selamatkan para rombongan Nabi Muhammad, para sahabat Nabi yang datang ke Habsyah ini pada waktu itu. Dan di sinilah Allah iktirafkan Raja Najasyi ini di dalam surah An-Naml ayat 27. Allah katakan bahawa sesungguhnya raja ini tidak menzalimi sesiapa dan tidak memerintahkan dengan kemungkaran. Inilah kisah dia kan. Baik juga kan sambil-sambil pagi-pagi ni bercerita kan macam sedang berlimpah lara begitu. Okey, kemudian macam mana pula kisahnya bagi Nabi Muhammad dan para sahabat yang duduk di Mekah ni? Sebab Nabi Muhammad duduk di Mekah, Nabi Muhammad tak ikut sekali ke Habsyah tadi tu. Okey, jadi apa jadi? Mereka yang ada di Mekah pula diteruskan pemboikotan. Tadi saya dah ceritakan boikot ekonominya, kemudian mereka pulaukan daripada sudut rantai sosialnya. Kalau ahli keluarga asal daripada keluarga elit akhirnya dibuang daripada keluarga. Kemudian mereka disiksa, kalau dapat jumpa kat tengah jalan terlepas dia daripada kawanan dia, memang akan diambil dan disiksa secara teruk-teruk, sedahsyat-dahsyatnya lah. Kemudian apa jadi sehingga sampai satu tahap mereka pula boikot Bani Hashim. Dan mereka memulaukan Bani Hashim dan juga umat Islam yang memeluk agama Islam bersama Nabi Muhammad. Dan boikot ini berlaku selama 3 tahun dan mereka disekat sepenuhnya. Kalau tadi separuh-separuh saja ada terlepas lagi kan. Tapi mereka disekat sepenuhnya daripada urusan perdagangan dan sosial. Dan pada waktu inilah masyarakat Islam pada waktu ini hidup dan berada di kawasan Syi'ib Abi Talib. Syi'ib Abi Talib ni salah satu daripada lembah yang ada dekat kawasan Mekah itu. Dia macam sepertinya tempat, kita kata, nak kata tempat pelarian tu tidak juga. Tetapi seumpamanya seperti itulah. Mereka tidak diberikan kesan boikot tu. Mereka akhirnya kurang makanan. Susahnya hidup mereka dan pastilah tekanan emosi dan fizikal berlaku. Menguji sejauh mana mereka rasa kalau dengan kurang makan, hidup susah, tekanan emosi dan fizikal, agak-agak nak kembali kepada agama asal ataupun tidak. Tapi akhirnya mereka pilih untuk bertahan dan mereka tetap ingin bersama dengan Allah dan Rasul mereka. Okay, so inilah dia ayatnya dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7 yang mana pada waktu ini mereka telah disebutlah dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya mereka meletakkan sehelai kertas yang bertulis, jangan kamu bernikah, jangan kamu berjual beli dan jangan kamu bermuamalah dengan Bani Hashim. Inilah dia asbabun nuzul ayat ini, yang mana pada waktu inilah, waktu ketika dipulaukan ini memang turun ayat Quran menjelaskan bahawa waktu proses pemboikotan berlaku ini memang apa yang dibuat oleh masyarakat Quraisy yang ada di Mekah pada waktu itu, dia tulis kat kertas, hebahkan habis dekat seluruh Mekah. Jangan kamu bernikah dengan mana-mana pun di kalangan mereka ini. Kalau bernikah, pastilah kamu akan peluk agama Islam. Dan pastilah kamu akan melindungi mereka tadi yang telah kami pulaukan.
Yang kedua, jangan buat jual beli. Kerana bila berjual beli, pastilah mereka hidup seperti mana kita. Kita nak hidup mereka susah. Jadi jangan berjual beli dengan mereka. Jual pun jangan barang kita, beli daripada mereka pun jangan beli. Dan juga jangan buat muamalah. Muamalah ni mana di pulau kan tu, kalau lalu kat tepi jalan pun tak nak cakap. Jangan cakap, jangan bertegur sapa. Antara tu proses pemulawan dilakukan kepada orang yang benar-benar ingin percaya pada Allah satu ketika dahulu. Masya Allah. Dan kuatnya pegangan agama mereka dan keadaan mereka mayoriti, mereka benar-benar yakin dan percaya pada Nabi Muhammad. Dan sampailah kepada satu saat Nabi Muhammad diuji lagi. Setelah dah menerima wahyu, Allah angkat sebagai Rasul. Mungkin imajinasi kita pastilah kerana Allah yang melantik. Kenapa tidak Allah lantik jadi hebat terus, berada terus jadi pemuka yang hebat di Mekah dan menjadi kepada kunci Kaabah. Tapi kenapa Ustaz Naim? Okay, alright. Okay, kenapa dengan keadaan awal-awal tu Rasulullah dilantik? Mungkin kita terfikirkan kan, kenapa punyalah banyaknya ujian Allah bagi kepada Nabi Muhammad. Dan di sinilah kita dapat lihat fasa-fasanya tu. Diuji yang pertama, diuji dengan nak buat dakwah pun mesti secara sorok-sorok seperti macam kita buat salah. Sedangkan kita bukan buat salah, kita bawa agama yang benar ni, agama yang Allah wahyukan. Kemudiannya kena cari pula rumah tempat untuk yang khusus, yang itu pun kena cari rumah yang tersorok yang orang tak cari. Kemudian juga bila dah tengok rakan-rakan sahabat-sahabat kita tadi telah disiksa tadi tu, tak apalah, pindahlah, carilah tempat lain yang mungkin lebih menyenangkan, yang lebih selamat untuk anda semua. Kemudian setelah kemudian diboikot pula. Jadi Allah uji Rasulullah tu dengan banyak peristiwa-peristiwa di depannya, sehingga akhirnya menguatkan lagi Rasulullah. Sehinggalah kemuncaknya. Kemuncaknya berlakulah tahun kesedihan kepada Rasulullah, yang mana pada tahun ini yang disebut sebagai Am Al-Huzun, ini merupakan tahun kesedihan. Okey, tahun kesedihan yang apa berlaku pada tahun ini jugalah wafatnya wafatnya Abu Talib, iaitu bapa saudara yang sentiasa membela Nabi Muhammad beserta dengan Khadijah radhiyallahu an, isteri baginda yang paling baginda sayang. Kedua-dua mereka ni adalah merupakan orang yang kita kata sayaplah kiri dan kanan yang paling penting dalam kehidupan Rasulullah. Akhirnya Allah tarik serentak pada satu tahun. Okey, kemudian Rasulullah itu Allah berikan kehilangan kedua-dua pendukung utama dakwah baginda. Malah tekanan Quraisy pun lagi hebatlah sebab dah tak ada orang yang bela kan, terutamanya Abu Talib ni. Sebab selama ni bila mereka nak attack Nabi Muhammad sendiri, mereka fikir tak boleh, depan Nabi Muhammad tu ada Abu Talib. Jadi kat mana-mana pun kita tak boleh nak buat sangatlah. Kita kalau buat pada pengikut baginda, tapi tak boleh buat kepada Nabi Muhammad sendiri. Tapi sampai satu tahap Allah ambil pula kedua-dua insan yang baginda sayang ini. Jadi di sinilah menjadi kemuncaknya kepada kedua-duanya, Masya Allah, sehingga kan akhirnya menjadi kemuncak tahun kesedihan ini. Allah gembirakan baginda dengan ayat ini, surah Al-Insyirah, iaitu apa ayatnya? Surah Al-Insyirah, iaitu dalam salah satunya ayatnya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah gembirakan baginda selepas itu dengan semua berita yang menggembirakan. Apa dia berita yang menggembirakan? Iaitu dakwah di Taif. Ini satu lagi. Ini belum lagi pergi berita gembira tu. Okay, Rasulullah pergi ke dakwah ke Taif. Apabila Rasulullah pergi berdakwah ke Taif dengan harapan mungkin dengan ke Taif ini kita pindah ke sana, kerana Taif ini tempat yang subur. Dan banyak tempat di Mekah, Taif ini memang diiktiraflah sampai sekarang tempat untuk penanaman, tempat untuk proses production bagi buah-buahan dan juga penanaman, memang ada di Taif. Itu memang diiktiraf sejak pada zaman Rasulullah lagi. Jadi Rasulullah pun fikir mungkin hasrat baginda untuk ke Taif untuk cari sokongan dakwah. Itu mungkin boleh menjadi satu penawar lah bagi kesedihan yang baginda rasa. Tapi akhirnya bila baginda pergi ke sana, sampai ke sana, akhirnya penduduk Taif menolak dan menyakiti baginda. Bukan sekadar tolak, mereka sakiti pula baginda sampai mereka lemparkan dengan batu-batu dengan hinaan dan ejekan, sampailah kaki Rasulullah sendiri pun pecah-pecah dan berdarah. Sehingga kan sampai satu tahap
sedihnya malaikat sendiri pun melihat, sehingga kan kemudian disebut oleh dalam ayat Al-Quran bahawa malaikat pernah datang kepada Nabi Muhammad, dan disebut oleh mereka mengatakan bahawa sekiranya engkau wahai Muhammad menghendaki, tentulah kami utuskan malaikat kepada mereka, lalu mereka menghancurkan dihancurkan dengan batu dari langit, tetapi engkau tidak menghendaki yang demikian, bahkan engkau hendak memberi kesempatan kepada mereka sehingga datang kepada mereka keterangan-keterangan kami. Meskipun mereka ni Nabi, kemudian datang malaikat Jibril dan juga malaikat menjaga gunung, malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, kalau engkau nak, aku boleh arahkan kepada para malaikat yang ada untuk meruntuhkan ataupun merosakkan, memusnahkan semua mereka ini dengan hentaman daripada batu-batu yang datang daripada gunung. Okey, jadi kemudian Nabi Muhammad kata, tak perlu, tak apalah, aku mengharapkan semoga Allah berikan hidayah yang terbaik kepada mereka, dan aku mohonkan supaya Allah jadikan mereka umat Islam yang terbaik. Dan memang betul makbul, memang tak lama kemudian penduduk Taif kesemuanya memeluk agama Islam. Okay, dan di sinilah seterusnya berlakulah fasa yang mana Allah berikan kesedihan tu tadi semua, Allah tutupkan, Allah bahagiakan baginda dengan dua peristiwa besar, iaitu kesimpulannya peristiwa besar itu berlaku melalui proses Allah menjemput baginda sendiri berjumpa dengan Allah dengan melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Masya Allah. Jadi banyaknya ujian Allah bagikan pada Nabi Muhammad satu-satu dalam fasa kerasulan baginda, sehingga akhirnya Allah ambil kedua insan yang baginda sayang itu, sehingga akhirnya kita kata penebus kepada semua kesedihan itu tadi, Allah berikan semua berita yang membahagiakan setelah itu, iaitu dua berita yang besar. Pertama adalah Allah jemput baginda untuk datang sendiri bertemu dengan Allah di langit ketujuh dengan peristiwa Isra' Mi'raj ini, dan datangnya arahan dan juga utusan untuk bagaimana solat dilakukan juga berlaku pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan seterusnya baginda berhijrah ke Madinah, sehingga akhirnya penduduk Madinah menerima baginda sebaiknya, sehingga di Madinah itulah syiar Islam berkembang dengan meluas, sehingga akhirnya berlakunya proses Fathul Mekah dan seterusnya. Masya Allah, jadi fasa-fasa setelah itu banyak fasa kemudahannya yang Allah berikan sesuai dengan ayat Allah berikan tadi kepada baginda, setiap yang sulit pasti akan ada yang senang. Okey, jadi kat sinilah kita ambil kesimpulan bahawa dakwah Rasulullah SAW di Mekah ini melalui pelbagai ujian dan cabaran. Okey, tetapi dengan kerana kesabaran dan hikmah, maka akhirnya Allah berikan juga bersama kepada baginda kunci kejayaan kepada dakwahnya. So kita ambillah kesimpulan bahawa perjuangan Islam secara menyeluruhnya memerlukan ilmu, sabar dan juga pengorbanan. Tanpa ilmu, tanpa sabar dan tanpa pengorbanan, pastilah hidup kita ni tak bermakna, sebab kita tidak mengambil dia sebagai hikmah yang Allah bina pada kita untuk percaya satu-satu bahawa apa yang berlaku pasti ada hikmah yang terbaik daripadanya. Okey, maka dengan itu sekian. Wassalamualaikum. Okey, selesai. Saya punya talk saya lah. Alhamdulillah tajuk kita pada hari ini. Okay, ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa ulasan daripada Ibu Ayah ataupun ada apa-apa kita kata perkongsian juga daripada Ibu Ayah ingin Ibu Ayah sampaikan, dipersilakan. Tak ada, saya fikir mungkin Ustaz. Kalau tak ada, saya serahkan kembali kepada Ustaz Naim. Silakan Ustaz. Okay, baik. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk kelas kita pada minggu ni. Dan insyaAllah untuk pengumuman lah, sekadar pengumuman minggu depan, untuk weekend depan lah, kita kemungkinan tak ada kelas lah. Untuk beri laluan kepada ibu ayah, kepada tuan-tuan, puan-puan dan lecturer untuk menikmati masa bersama keluarga, insyaAllah. So nanti saya akan sharekan jadual yang baru. Dan untuk modul pun ambil sedikit masa lagi untuk siapkan, masih dalam proses percetakan. Dan diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersabarlah dulu untuk PKHF. Okay.
So saya rasa cukup sekadar tu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang seterusnya. Okay. Terima kasih juga Doktor atas perkongsian hari ini. Okey, baik. Terima kasih juga saya ucapkan buat semua ibu ayah yang sudi menunggu sehingga tamat kelas kita pada hari ini, dan saya ingin mengucapkan selamat menyambut Aidiladha kepada ibu ayah, tuan-puan semua. Mohon maaf daripada saya jika terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang tempoh penyampaian lecture saya pada pagi ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita Allah panjangkan umur dapat bertemu lagi pada masa dan kesempatan yang lain. Terima kasih semua. Terima kasih juga Ustaz Naim. Okay, daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.